Uncle, boleh tak kita orang nak cari etok dekat belakang kebun Uncle? Cari etok? Kau nak buat apa? Kita orang nak buat makan ke? Buat makan. Buat makan? Tapi pakai guni sebesar alam. Guni ni bapak saya suruh cari Uncle. Buat isi rumput, nak bagi lembu makan. Kita orang nak pakai plastik ni je. Oh, plastik je. Tak apalah kalau macam tu. Pergilah cari. Hati-hatilah ya. Kalau dapat ikan keluar tu, jangan tangkap. Lepas balik. Baik Uncle, terima kasih Uncle. Sama-sama. Rasa dah betul. Kenapa tak rasa angin ni? Ni. Ambil. Isi dalam plastik kan? Kau ni isi dalam guni lah. Tadi kau cakap dekat Uncle tu nak isi dalam plastik je. Kau ni luruh benda lah. Kalau cakap kat Uncle tu isi dalam guni, dah confirm dia tak bagi cari letak kat tempat dia ni. Dah isi dalam guni cepat. Ya. Ni banyak. Banyak. Cepat. Banyak betul lah. Ui. Kecil-kecil pun ambil. Okey. Dah jumpa dah dekat sini. Dekat sini banyak ah. Banyaknya. Dapat lagi. Banyaknya. Cari lagi. Kan aku dah cakap, kita kena cari banyak tempat. Tu. Tak boleh main satu tempat je. Kecil je. Kecil pun ambil. Tak apa. Kecil balance. Ni Tom Yan. Sini original. Kamaru. Aku suruh buku etok. Bukan suruh baca buku. Yelah. Uzaimi, etok ni dah tinggal sikit nak isi semua ke? Buku je semua. Habiskan. Ni kulit ni nak masukkan juga? Masukkan tu orang tu. Orang tak nampak pun. Yelah. Etok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali RM10 dah 100. Banyak kaya. Mana? Tak. Etok. Uncle, abang, kakak, etok RM10 satu. RM10 satu. Banyak kamu dapat etok. Ni yang dekat belakang kebun Uncle ke? Betul tu Uncle. Kita orang kutip dekat belakang kebun Uncle dapat banyak. Satu guni. Tak Uncle, tak. Ini kita orang ambil kat Sungai Golok. Sungai Golok. Oh, Sungai Golok. Sungai Golok jauh dengan kebun Uncle tu. Jauh Uncle. Korang pergi naik apa? Kita orang pergi naik. Dah lah. Tak payah nak menipu Uncle. Apa nak jadi kecil-kecil dah menipu? Apa salahnya bagi tahu Uncle pergi kutip etok belakang kebun Uncle tu untuk meniaga? Bolehlah Uncle cas sikit 1 ekor 50 sen. Ni dah nak kira macam mana? Satu guni tu. 10 ekor je Uncle. Takkan 10 ekor. Satu guni mesti 15 ekor. Alah, kecil-kecil dah pandai menipu. Tak ada. Dah pergi balik. Kamaru yang ajak saya Uncle. Mana ada. Nak menipu lagi? Dah pergi balik. Uncle, boleh tak kalau saya nak ambil satu bungkus etok ni nak makan? Tak payah. Korang dah buat Uncle ni broken tau. Dah pergi balik. Habis tu etok ni macam mana kau? Pandailah aku uruskan. Jom dah balik Uzaimi. Jom. Etok. Etok. RM1 RM5. RM1 RM5. Dua ada promosi. Dua RM10. Promosi. Murah.